Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah kali ini kita akan sambung bincang soalan UPKK dalam subjek adab. Okey, kita akan tengok contoh-contoh soalan UPKK, bentuk-bentuk soalan UPKK dalam subjek adab. Okey, kita tengok kepada bahagian A. Bahagian A ni adalah soalan berkaitan dengan perkara asas dalam subjek adab. Contohnya, okey, soalan gariskan, garis jawapan yang betul. Ini perkara asas dalam subjek adab. Okey, contohnya adab kepada Allah, adab kepada ibu bapa dan sebagainya. Okey, kita perlu, nombor satu, kita perlu sentiasa bersangka baik ataupun buruk dengan Allah Ta'ala. Okey, kita perlu sentiasa bersangka baik ataupun bersangka buruk dengan Allah. Okey, jawapannya mestilah bersangka baik. Okey, gariskan di bawah perkataan baik. Okey. Kemudian nombor dua, jangan menyampuk ketika orang tua sedang bercakap atau ketawa. Jangan menyampuk ketika orang tua sedang bercakap. Okey, gariskan di bawah perkataan bercakap. Okey, nombor tiga, beradab dengan Allah serta menunaikan segala larangannya ataupun suruhannya. Beradab dengan Allah serta menunaikan segala suruhannya. Okey, gariskan di bawah perkataan suruhannya. Okey, nombor empat, orang Islam akan mendapat syafaat ataupun mudarat Rasulullah. Orang Islam akan mendapat syafaat, pertolongan daripada Rasulullah pada hari akhirat kelak. Okey, orang Islam akan mendapat syafaat Rasulullah. Okey, kemudian nombor lima, Allah menyayangi atau membenci orang yang selalu membaca Al-Quran. Allah menyayangi orang yang selalu membaca Al-Quran. Okey, soalan seterusnya, tanda right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Kalau kita baca penyataan ni membawa maksud yang baik, membawa maksud yang positif, maka kita tanda right. Kalau ayat tu ataupun penyataan tu membawa maksud yang salah ataupun membawa maksud yang negatif, kita tanda pangkah. Okey, nombor satu, hidup berkeluarga hendaklah tolong menolong. Okey, yang ini betul. Nombor dua, kita dilarang menderhaka kepada ibu bapa. Okey, betul. Nombor tiga, guru dimarahi jika tidak memahami pelajaran. Kalau kita tak faham pasal pelajaran, guru akan dimarahi. Yang ini salah. Okey. Bercakap dengan ibu bapa dengan suara lemah lembut. Okey, yang ini betul. Saling bergaduh. Nombor lima, saling bergaduh menyebabkan hubungan keluarga menjadi bahagia. Oh, yang ini salah lah. Bergaduh-gaduh tiba-tiba bahagia. Memang tak tepat lah. Okey, seterusnya bahagian B. Okey, soalan bahagian B ni adalah soalan berbentuk objektif aneka pilihan. Bulatkan jawapan yang betul, arahannya. So, kita akan ada satu soalan dan 4 pilihan jawapan mewakili alif, ba, jim, dal. Dan kita perlu bulatkan pada bahagian huruf tu, alif, ba, jim, dal tu. Dia ada jawapan yang telah disediakan. Okey, soalan satu, Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ayat di atas berkaitan dengan doa. Alif ketika belajar, ba masuk masjid, jim keluar masjid dan dal doa kedua ibu bapa. Okey, Allahumma aftah alaina ni biasanya kita baca ketika doa ketika belajar. Okey, mula nak belajar kita akan baca doa ni. Okey, kalau masuk masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluar masjid, macam mana doa keluar masjid? Ingat tak? Doa keluar masjid. Okey, doa keluar masjid adalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ataupun doa kedua ibu bapa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Okey, kena kenal pasti dan ingat doa-doa yang mudah.
Okey, doa ketika belajar, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa kedua ibu bapa. Mungkin soalan macam ni akan ditanya. Okey, kalau untuk soalan ni, jawapannya adalah doa ketika belajar ataupun doa hendak belajar. Okey, nombor 2. Jiran adalah orang yang tinggal tempat kosong rumah kita. Alif berhampiran, ba berhimpun, jim berkumpul, dal berhimpit. Okey, jiran adalah orang yang tinggal berhampiran rumah kita. Okey, berhampiran dengan rumah kita. Kalau kita duduk rumah flat, rumah yang tinggi, kondominium ke apa, lagi ramai jiran. Tepi belah kanan, tepi belah kiri, bawah, atas, semuanya ada. Okey, berhampiran dengan rumah kita. Okey, kemudian nombor 3, apakah faedah beradab dengan jiran? Selalu bermusuhan, ba hidup harmoni, jim sukar mendapat pertolongan, dal merosakkan perpaduan. Okey, kalau faedah ni adalah jawapan mesti pilih yang positif. So kat sini yang mana paling positif? Faedah beradab dengan jiran adalah hidup harmoni. Okey, hidup harmoni. Seterusnya, nombor 4, Islam menyuruh umatnya tempat kosong tetamu. Okey, ni mesti berkaitan dengan adab tetamu. Alif mengabaikan, ba memuliakan, jim menyayangi, dal mengasihi. So dekat sini, kalau jawapan ba, jim dan dal tu seakan-akan semuanya boleh diterima. Tetapi mana yang paling tepat? Islam menyuruh umatnya memuliakan tetamu. Okey, memuliakan tetamu. Okey, seterusnya nombor 6. Siapakah orang yang paling tua di sekolah? Murid, guru, ibu atau bapa? Kalau di sekolah, siapa yang paling tua? Yang biasa ada dekat sekolah. Jawapannya adalah guru. Okey, jawapannya guru. Nombor 7. Orang yang tidak mengamalkan adab berjalan akan ramai kawan, dilindungi Allah, terdedah kepada bahaya dan selamat dalam perjalanan. Dia tidak mengamalkan adab berjalan. So, apa yang akan terjadi kepada dia? Orang yang langgar adab berjalan ni. Ramai kawan, dilindungi Allah, terdedah pada bahaya, selamat dalam perjalanan. Okey, jawapannya ialah terdedah kepada bahaya. Kalaulah kita tidak mengamalkan adab berjalan, bahaya akan datang. Contohnya, adab berjalan, pakai alas kaki. Tapi kita tak pakai apa-apa, slipper tak pakai, kasut pun tak pakai. So, kaki kita tu akan terdedah kepada bahaya. Ataupun, kita berjalan, tapi tak tengok depan pun. Tengok atas ke, tengok apa ke, mungkin kita akan tersepak batu ke apa ke kan. Itu terdedah kepada bahaya. Okey, nombor 7, apakah maksud saudara mara? Apa maksud saudara mara? Alif, jiran, ba, rakan, jim, masyarakat, dal, kaum keluarga. Saudara mara ni sama ertinya dengan kaum keluarga. Okey, nombor 8, adab menziarahi orang sakit. Ialah, bila kita pergi menziarahi orang sakit, apa yang kita kena buat? Adab ni mesti perkara baik. Okey, berbuat bising, perlakuan biadab, waktu yang tidak sesuai, memberi kata-kata semangat. Okey, jawapannya adalah yang paling tepat kat sini, bila kita pergi menziarahi orang sakit, berilah kata-kata semangat. Okey, dal jawapan dia. Nombor 9, apakah akibat derhaka kepada orang tua? Akibat ni benda yang tak baik, benda yang negatif. Murah rezeki, ba hidup bahagia, jim dimurkai Allah, dal bertambah kasih sayang. Okey, pilihan jawapan yang tepat adalah untuk akibat derhaka kepada orang tua, dimurkai Allah. Okey, baik. Seterusnya, apakah larangan ketika menziarahi kematian? 1. Meratapi kematian. 2. Mendoakan jenazah. 3. Menunaikan solat jenazah. 4. Batas pergaulan tidak dijaga. So, larangan ketika menziarahi kematian adalah 1 dan 4. Meratapi kematian dan batas pergaulan tidak dijaga. So, jawapannya adalah dal. Okey.
Kita tengok pula soalan bahagian C. Soalan bahagian C ni adalah soalan objektif aneka bentuk. Boleh jadi macam-macam bentuk. Suaikan, gariskan dan isi tempat kosong dan sebagainya. Okey, kita tengok. Okey, tulis faedah atau akibat pada penyataan di bawah berkaitan adab ketika bersukan. Okey, kita akan baca pernyataan dekat bawah. Nombor 1 hingga 5 tu, dan kemudian kita kena tentukan sama ada pernyataan itu faedah ataupun akibat. Okey, nombor 1, menjadikan badan sihat dan cergas. Ini faedah. Yang kedua, memperkukuhkan semangat berpasukan. Ini juga faedah. Hilang tumpuan, nombor 3, hilang tumpuan semasa permainan berlangsung. Ini akibat tidak menjaga adab bersukan. Okey, kemudian menjejaskan maruah pasukan. Ini juga akibat. Dan membina stamina dan kekuatan. Nombor 5, membina stamina dan kekuatan. Ini adalah faedah. Okey. Seterusnya, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul, dia akan bagi kita pilihan jawapan dan kita kena masukkan di tempat-tempat yang telah dikosongkan. Okey, alam sekitar merupakan tempat kosong, alam yang tidak ternilai harganya. Apa dia ni? Alam sekitar merupakan anugerah alam yang tidak ternilai harganya. Kehidupan kehidupan siapa? Sangat bergantung sepenuhnya terhadap sumber tempat kosong yang terdapat dalam alam sekitar. Okey, kita baca balik daripada atas, daripada tempat yang belum kita letak jawapan tu. Okey, kehidupan manusia sangat bergantung sepenuhnya terhadap sumber hidupan yang terdapat dalam alam sekitar. Kesedaran untuk memelihara dan memelihara alam sekitar hendaklah dipupuk dalam diri setiap individu agar dapat menjamin kelestarian hidup yang sempurna. Okey, selesai isi tempat kosong. Kemudian soalan seterusnya, gariskan jawapan yang betul. Okey, nombor 1, melaporkan kerosakan atau keburukan kepada pihak masjid. Ini adab menggunakan barang dekat masjid. So, kita kena melaporkan kerosakan kepada pihak masjid. Okey, nombor 2, menjaga atau menyemai kemudahan masjid supaya tidak rosak. Kita perlu apa ni? Menjaga. Okey, menjaga kemudahan masjid supaya tidak rosak. Okey, nombor 3, menggunakan kemudahan masjid dengan cermat atau teliti. Cermat dan teliti ni macam dua-dua boleh guna, tapi yang paling tepat adalah cermat. Okey, cermat. Kalau teliti lebih kepada pembacaan macam tu. Tapi bila guna barang kena guna dengan cermat. Okey, nombor 4, kita perlu menghidang makanan menggunakan pinggan mangkuk yang berjenama ataupun bersih. Pinggan mangkuk yang bersih lebih penting daripada yang berjenama. Kalau kita guna pinggan ataupun mangkuk yang berjenama sekalipun, kalau tak bersih, tak ada maknanya. Okey. Nombor 5, kelebihan beradab ketika berkomunikasi adalah mempunyai banyak atau sedikit kenalan. Okey, kelebihan beradab ketika berkomunikasi adalah mempunyai banyak kenalan. Okey. Seterusnya, tulis betul atau salah pada pernyataan di bawah mengenai adab orang kurang upaya. Okey, ini berkaitan adab kita dengan orang OKU, orang kurang upaya ataupun lebih orang kelainan upaya. Okey. So, bila kita baca pernyataan ni, kita boleh tentukan sama ada betul ataupun salah. Kalau maksud dia positif, betul. Kalau maksud dia membawa maksud negatif, salah. Okey, kita tengok. Memberikan tempat duduk kepada mereka terlebih dahulu. Okey, jawapannya betul. Bila kita jumpa orang kelainan upaya ataupun orang OKU, contohnya bila kita naik train ataupun naik bas ke,
ataupun pergi ke mana-mana tempat, dekat hospital ke, kita jumpa orang kelainan upaya, kita bagilah tempat duduk kat dia dulu. Sebab dia orang yang kelainan upaya, mungkin ada kelainan upaya dia tu mungkin tidak sempurna anggota badan dan sebagainya, itu memudahkan dia untuk duduk di tempat tersebut. Okey, nombor 2, tidak menghiraukan kehadiran mereka. Bila orang OKU ni lalu, kita abaikan saja, itu salah lah. Okey, untuk nombor 2 ni salah. Nombor 3, menggunakan kemudahan khas yang disediakan. Yang ini juga salah. Kenapa salah? Biasanya kita akan tengok, kalau contohlah kita bagi orang yang OKU ni, dia ada tempat parking dia sendiri. Kalau dia naik kereta kan, dia ada tempat parking dia sendiri yang lebih luas. Lepas tu kita pula yang pergi guna, kita ni sebagai orang yang normal contohnya, kita pergi guna tempat parking dia tu. Okey, tu adalah salah lah. Tak boleh nak guna macam tu sebab itu mengganggu keselesaan ataupun kelebihan yang diberikan oleh kerajaan ataupun tempat-tempat tertentu kepada orang-orang OKU. Okey, nombor 4, segera menghulurkan bantuan ketika diperlukan. Okey, yang ni betul. Kalau dia orang ada minta bantuan, kita segera hulurkan bantuan. Okey, dan kemudian nombor 5, tidak melakukan sebarang perbuatan yang menyinggung perasaan mereka. Okey, yang ni juga betul. Jangan pula kita lalu orang OKU depan kita, kita pun ejek dia, tak baik. Okey. Seterusnya, sesuaikan penyataan di bawah dengan betul. Dia ada bagi penyataan, kemudian dia suruh kita bezakan antara solat Jumaat atau solat tarawih. Nombor 1, melakukan solat sunat witir. Solat sunat witir ni ada ketika solat tarawih. Okey, kita gariskan. Menumpukan perhatian ketika khatib berkhutbah. Okey, ini berkaitan dengan solat Jumaat. Ada khatib dan ada khutbah yang disampaikan. Nombor 3, dilakukan pada bulan Ramadan sahaja. Okey, ini berkaitan dengan solat tarawih. Mandi sunat hari Jumaat. Okey, ini dah terang-teranglah dia tulis perkataan Jumaat kat situ, berkaitan dengan solat Jumaat. Okey, solat Isyak berjemaah terlebih dahulu adalah berkaitan dengan solat tarawih, kerana memang solat tarawih tu dilakukan selepas kita menunaikan solat fardu Isyak pada bulan Ramadan. Okey, seterusnya tanda right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Okey, baca betul-betul dan kemudian tanda right ataupun pangkah. Nombor 1, Siti berjabat tangan dengan adik susuannya. Yang ini tak ada masalah, tanda right. Yang ni betul lah. Bila adik-beradik susuan, sama ada Siti tu berjabat tangan dengan adik-beradik susuan dia yang perempuan, memang tak ada masalah lah, perempuan dengan perempuan. Tapi Siti juga boleh berjabat tangan dengan adik susuannya yang lelaki, sebab mereka adik-beradik susuan, tak ada masalah, boleh bersentuhan. Okey, nombor 2, menghormati ahli keluarga rakan. Okey, yang ni betul. Orang Islam diwajibkan menziarahi orang sakit. Yang ini salah. Sebab menziarahi orang sakit tu sunat. Okey? Bukan wajib. Kalau tak, kita tahu je orang sakit, wajib tak pergi. Kalau tak, wajib pergi. Pergi tengok dia. Kalau hukum dia wajib kan. Ada je kita dengar tentang orang sakit, kita wajib pergi. Sebab apa? Bila wajib ni, hukumnya kalau tak pergi, berdosa. So, Islam tidaklah mewajibkan kita menziarahi orang sakit, tapi kita disunatkan untuk menziarahi orang yang sakit. Bila kita tahu ada ahli keluarga kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita yang sakit, pergilah ziarah untuk memberi bantuan emosi dan memberi kata-kata semangat untuk dia. Okey, kemudian nombor 4, Muhammad meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Okey, yang ni betul, sebab nak memuliakan Al-Quran, kita tak bolehlah letak Al-Quran atas lantai. Okey. Nombor 5, Muhammad bersalaman dengan sepupu perempuannya. Yang ini salah. Tak boleh bersalaman dengan sepupu perempuan bagi orang lelaki. Kalau awak perempuan, awak juga tak boleh nak bersalaman dengan sepupu awak yang lelaki. Okey, kalau awak perempuan. Okey, bahagian D. Ini soalan subjektif dalam subjek adab.
Antara contoh-contohnya ialah, jawab semua soalan berikut. Abu menyediakan makanan kepada orang yang datang. Berdasarkan situasi di atas, jelaskan 3 faedah beradab dengan tetamu. Apakah faedah beradab dengan tetamu? Kalau Abu ni dia menyediakan makanan kepada orang yang datang, ini adalah adab dengan tetamu. Apa faedah kita beradab dengan tetamu? Antara jawapannya ialah kita boleh tulis kat sini, dimurahkan rezeki. Orang yang memuliakan tetamu akan dimurahkan rezeki. Yang kedua, merapatkan hubungan silaturahim, dikasihi oleh masyarakat. Okey, ini adalah faedah ketika apabila kita beradab dengan tetamu. Okey, nombor 2, Fatimah bercakap dengan suara yang kasar kepada datuknya. Okey, tulis 2 akibat daripada perbuatan di atas. Okey, ini adalah perbuatan yang tidak menghormati orang tua. Apakah akibat yang perbuatan tersebut? Okey, antaranya kita boleh tulis memalukan diri sendiri di khalayak ramai. Bila kita tak hormat kepada orang tua, itu menyebabkan orang akan pandang serong kat kita. So, kita memalukan diri kita sendiri depan orang lain ataupun di khalayak ramai. Okey, nombor 2, memutuskan silaturahim. Bila jadi orang tak suka, itu akan memutuskan hubungan silaturahim kita dengan orang lain. Okey. Kemudian senaraikan 2 adab bermain. Okey, jom kita senaraikan. Antara 2 adab bermain adalah berpakaian yang sesuai, mengikut peraturan yang ditetapkan ataupun memilih tempat yang sesuai untuk bermain, menutup aurat ke, ataupun mengikut peraturan yang ditetapkan, jangan bergaduh. Okey. Nombor 5, tulis 2 kelebihan beradab ketika di dalam masjid. Kelebihan kita beradab ketika di dalam masjid. Okey. Dihormati oleh orang lain dan keselesaan jemaah lain akan terjamin. Okey. Seterusnya, tulis 2 adab bermesyuarat. Menumpukan perhatian terhadap agenda mesyuarat tersebut dan kemudian menjadi pendengar yang baik. Jangan asyik nak menyampuk je dalam mesyuarat. Jadi pendengar yang baik. Bila orang minta kita punya idea, baru lontarkan idea kita. Okey, seterusnya, apakah maksud mesyuarat? Apa maksud mesyuarat? Satu perundingan yang dilakukan untuk membincangkan sesuatu perkara atau mencapai satu keputusan. Okey, itu maksud mesyuarat. Satu perundingan yang dilakukan untuk membincangkan sesuatu perkara atau mencapai satu keputusan. Okey, kemudian tulis 2 akibat pencemaran air. Apa 2 akibat pencemaran air? Bila air tercemar, apakah akibat yang kita akan dapat? Sungai kotor, sumber minuman terjejas. Okey. Soalan nombor 9, tuliskan soalan nombor 9 ni apakah maksud perkataan di bawah? Okey, so ni berkaitan dengan memelihara dan alam sekitar. Apa maksud memelihara? Memelihara ialah membela, menjaga atau merawat. Memulihara, melindungi sesuatu supaya sentiasa dalam keadaan yang baik. Alam sekitar pula adalah keadaan alam sekeliling yang terbentuk secara semula jadi. Okey, ini maksud-maksudnya. Okey, sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan soalan adab. Contoh-contoh soalan adab ataupun bentuk-bentuk soalan adab UPKK. Okey. Diharap video ni dapat membantu anda semua untuk mengulang kaji pelajaran dan kita jumpa lagi di video akan datang. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang terkurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.